Untuk skip yang keenam, iaitu berkaitan antara bekalan, pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Yang pertama iaitu penawaran. Merujuk kepada jumlah barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Iaitu juga bergantung kepada jenis pemilikan ataupun orang panggil pemilikan tunggal atau syarikat. Untuk yang kedua ialah pemilikan, mempengaruhi pengurusan, akses modal dan kebolehan untuk mengembangkan perniagaan. Dan juga syarikat ni biasanya mempunyai lebih banyak sumber berbanding dengan perniagaan kecil. Untuk yang ketiga iaitu pengelasan. Pengelasan ni dia merujuk kepada sektor perniagaan macam pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. So pengelasan ni dia membuktikan menentukan jenis produk ataupun perkhidmatan dan skala operasinya. Untuk yang terakhir ialah skala perniagaan. Menunjuk kepada liputan geografi dari tempatan hingga ke global dan juga skala besar berkait dengan struktur pemilikan yang kukuh, pengeluasan yang luas dan penawaran yang besar. Okey, itu saja yang pembelajaran yang kita boleh pelajari. Hingga berjumpa lagi lain kali. Bye-bye.